Saya mengalami masalah pendiam dan malu yang sangat teruk. Apakah cara untuk saya lakukan? Dia ni malu sangat. Nak buang malu gua ni. Jawabnya, benda apa pun malu ini diperlukan oleh manusia. Faham? Malu itu diperlukan 50% oleh orang laki-laki. Dan orang perempuan perlu ada 99% malu. Kerana al-mar'atu aurah. Kebanyakan badan perempuan itu aurat yang wajib dipelihara. Maka malu mereka itu lebih banyak dari lelaki. Faham? Maksudnya bukanlah 50% itu nak khabar lelaki itu perlu malu dan ada masanya jangan kira ke malu sangat. Nak pergi surah malu, nak pergi baca, nak pergi berzikir malu, nak pergi mengaji agama malu, nak baca Quran malu. Banyak benda malu tak betul. Faham tak lagi? Akhirnya jadi tak tahu benda kita. Jadi biarlah kita malu itu daripada perkara yang haram. Kerana malu daripada yang haram itu sebenarnya pakaian bagi iman kita. Faham? Nabi kata al-imanu uriyan wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya. Iman itu tidak berpakaian. Takwalah bajunya dan malu itu adalah aksesorinya. Jadi sekarang perempuan lebih pada laki-laki tidak ada malunya. Bila hilang malunya masalah. Banyak orang main akak bina badan. Bina badan bila dia main molek dah badan dia berketuk-ketuk. Faham? Okey lagi. Diuap tandingan pula. Tandingan tu bukan pakai baju Melayu. Pakai spender saja. Naik atas petah. Betul tak? Muteramak tak? Pakai baju tak, pakai seluar tak pakai baju. Luar panjang naik atas petah. Itu tak teramak. Tapi kalau sudah tidak ada perasaan, spender saja. Faham? Padahal kambing tu pakai spender tu tumbuk lagi kambing. Faham? Kenapa? Dia buang sifat rasa malu tu yang menjadi perhiasan bagi iman, buang jauh-jauh, maka dia sanggup pakai luar dalam naik atas petah. Faham lagi? Orang puan muslimat yang beriman, yang solehah, dia segang nak lalu kalau ada orang lelaki. Dia lalu ke belakang sikit. Faham lagi? Tapi kalau buang sifat malu tu, orang puan joget, terima duit raya. Ding, 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 ding. Undur belakang 3 langkah, depan berenjuk macam hantu pocong. Faham? Yahudi terus. Lelek. Yahudi pun Yahudilah, janji boleh masuk neraka ramai-ramai. Jadi gitulah. Tengok benda apa yang mu malu. Faham? Sebab malu berlebih-lebihan itu dibenci syarak.